Okey, baik. Kali ini saya akan berkongsi macam mana untuk mengemaskini maklumat sekolah. Okey. Di depan ini adalah paparan menu Smart RPH ya. Yang pertama maklumat sekolah, yang kedua maklumat guru, yang ketiga jadual persekolahan. Ini bukan jadual individu, jadual persekolahan cikgu. Kemudian ini adalah RPH. Okey, kali ini saya akan tunjuk macam mana nak kemaskini maklumat sekolah. Klik pada menu maklumat sekolah. Kemudian, cikgu hanya boleh tukar nama sekolah, negeri dan apa kata daerah. Okey, sekiranya cikgu bertukar sekolah, okey, kod sekolah berubah, hubungi admin dalam melalui WhatsApp. Okey, dah siap semua, klik butang simpan. Klik butang simpan. Pastikan semua maklumat di atas adalah betul. Sekian, terima kasih. Klik simpan. Okey.